Bila aku cuba guna pengisar kopi ni, pengalaman dia lain macam. Aku mula dengan satu rutin ringkas, timbang biji kopi dulu sebelum apa-apa. Aku timbang biji kopi sekali banyak untuk disimpan ke dalam bekas kedap udara. Bila unboxing, aku belik-belik dahulu keliling kotak sebelum dibuka. Dalam kotak tu ada pengisar, kabel USB-C dan juga berus kecil untuk pembersihan. Semuanya tersusun kemas. Tak nampak murahan. Aku keluarkan pengisar, pegang sekejap, rasa berat dia seimbang. Lepas tu aku capai manual ringkas dan baca sekejap sebelum guna, sekadar nak faham fungsi asas dan cara penggunaan betul. Bila aku tekan butang untuk uji, aku perasan pusingan kisar dia tak laju. Bukan jenis yang menyakitkan telinga. Bunyi dia acceptable. Aku buka bahagian atas untuk tengok struktur dalam, dan masa tu aku perasan yang mekanisme pengisarnya bukan jenis bilah biasa. Ia guna sistem berasaskan torque, sebab tu tak nampak bilah kisar. Dari situ aku faham kenapa hasil kisaran boleh jadi lebih sekata. Aku buka bahagian kompartmen tempat biji kopi masuk dan nampak ada sistem pelarasan.